Tekan saja orang depan nak cakap. Tengah lalu kat belakang kan. Oh. Video lepas Bluetooth intercom mode sudah. Alright. Hari ni music sharing dan juga Bluetooth group intercom mode. Okay, first music sharing dulu Apa masuk dekat dalam mode music sharing? Gambar macam ni. Okay? Macam biasalah. Ini baru masuk. Nak aktifkan mode? Tekan ni. 1, 2, 3, 4, 5, standby, pairing Ecom. Okey, dia dah 8 saat lah. Okey, macam ni. Sampai dia bling-bling biru ni laju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Dua-dua laju Bila dua-dua laju, salah seorang kena search. Mana-mana pun boleh. So saya ambil ni, dia search untuk yang ni. Dia pergi yang sini Okey, dia search. Okey, lalu ni dia search, tekan atas ni sekali. Tu dia tengah search Okey, dah dapat standby. Okey. Lah ni tengok kita mainkan lagu. So hangpa nampak Lah ni lagu yang ni. Nampak? Dengar Dia dah sama dengan lagu yang ni. Nampak? So, hangpa right dua orang, hangpa akan dengar satu lagu yang sama saja melalui phone hang punya suami ke, punya power ke, apa ke, satu. Oh, bergaris pun saya. Alright? Okey, dapat. Okey, katakan hangpa nak intercom dua orang. Okey, hang punya pasangan nak intercom dua orang. Okey, pastikan bila hang nak intercom, tak payah, ini hanya music sharing je. Hang masuk balik dekat dalam intercom. Nampak? Tu. Itu dia punya ni, intercom. Okey? Lagu masih ada tak? Masih ada. Itu hanya untuk pairing saja music sharing tu. Okey? Lagu masih ada. So, bila hampa nak write, hampa nak bercakap, pastikan masuk dalam intercom mode dan dengar lagu. So, macam mana nak cakap? Hampa je tengah, macam saya cakap, belakang saja satu. Bila hang tekan saja, dia akan putihkan lagu. Dia putih lagu, dia akan masuk ke dalam grup. Dia akan masuk ke dalam intercom. So, hampa boleh intercom bercakap. Ni, saya tengah cakap ni. Okey? Kalau kata tak mau cakap je, salah seorang. Dia tekan ke atau dia tekan, tak ada masalah. Tekan saja satu kat belakang ni. Tekan belakang. Dapat? Dia akan masuk balik lagu. Nampak? Automatik dia masuk lagu. Nampak? Kalau nak bercakap lagi, tekan lagi. Contoh, hang punya markah nak cakap. Tekan saja orang depan nak cakap. Tekan saja satu kat sini. Sub, tekan. Hang tengah lalu kat belakang kan. Pasal apa tiba-tiba berhenti ni? Pasal dia nak cakap. Dia boleh cakap, dia boleh cakap Kalau kata tak mau dengar kita tekan balik yang belakang ni saja. Itu saya kata, beli intercom i50 dengan i50 Plus, dua benda ni paling penting. Button intercom Bluetooth ni dan juga button belakang. Itu saja. Alright? Clear? Itu music sharing. Okay, kita pergi yang paling. Dan music sharing hanya boleh music sharing dua orang saja. Okay? Dua orang saja. Dia tak boleh sampai 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Mana-mana brand pun memang tak boleh. Okay? 2 orang saja. Last sekali, benda paling susah ni. F50 Plus boleh buat. F50 tak boleh buat. Okay, Bluetooth group intercom mode. Okay, kita nak pairingkan 6 orang. Sehingga 6 orang. Belum saya nak pairingkan sampai 6 orang ni, hampa kena masterkan benda ni. Yang pertama adalah button on off kat belakang ni. Okay, dan yang kedua adalah button intercom, Bluetooth intercom ni tadi. Yang mana kita, ini ulang kaji balik ulang kaji. Kita ada 4. Untuk F50 Plus kita ada 4 mode. F50 kita ada 3 mode saja. 1, 2, 3. Okay, yang mana Bluetooth intercom mode ni untuk pairing 2 orang. Bluetooth interconnection untuk pairing dengan lain brand. Hang seorang pakai F50, seorang pakai Cardo. Seorang pakai jenama apa? Sena ke? Pakai apa? S-Max ke? Apa jenama lah. Okay, Midland ke? Pergi kat situ. Yang ketiga adalah music sharing. Yang video saya lepas. Music sharing ni nak cakap 2 orang. Depan belakang nak dengar lagu yang sama menggunakan satu phone. Clear Alright. Dan hang kena faham, masuk saja mode ni, mode 1, mode 2, mode 3 dan mode 4 ni, macam mana hang nak aktifkan mode? Hampa kena tekan yang ni 5 ke 8 second.
sampailah dia keluar bling-bling. Contoh macam ni kan. Tekan macam ni. Ni semua sama saja step dia. Dah masuk mood. Ini apa? Mood group intercom. Tekan saja 5 second. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 second. Sampai dia ada bling-bling laju. Maksudnya ini baru kita nak aktifkan mood tersebut. Sama juga kalau hang nak masuk mood yang lain-lain. Sama saja. Sama saja. Hang nak masukkan mood lain pun sama. Hang kena tekan 8 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Bling-bling laju. Alright? Clear Okay, clear. Biar let low. Okey, clear. So, hampa kena faham setiap kali masuk mood, dia bukan aktif terus. Hampa kena aktifkan mood tu dengan tekan 8 second baru aktif. Bila hampa nak pairing 2 orang, tak kisah. Music sharing ke, Bluetooth interconnection ke, intercom mood ke, bila dah dia laju-laju macam ni, okey, baru hang tekan sini sekali saja, sub sekali. Dia akan searching. Tak payah tekan dua-dua device, tekan satu device saja. Kalau kata Cardo dengan FTG, hang tekan FTG tu, dia akan search Cardo. Dapat? Clear Alright. Okey. Lalu ni saya akan masukkan Bluetooth Group Intercom Mode. Okey, kita nak masuk ni. Okey. Kita nak masuk.